Tiga influencer Malaysia yang bermula dengan konten dan berjaya bina empire bisnes sendiri. Hafiz Muhammad, founder Aina Beauty. Dia dah start bisnes ni daripada awal lagi. Dia bina Aina dengan partner dia sampailah jadi satu brand kecantikan yang kuat. Produk dah konsisten, market pun jelas. Sebab itulah demand untuk produk dia orang ni memang steady. Sekarang ni bukan sekadar skincare je tau. Diorang dah expand ke Aina Klinik dan jalankan operasi yang lagi besar. Next, Nilofa pun sama. Tapi cara dia lain sikit. Dia guna exposure dia. Bukan sekadar nak jual barang je. Tapi dia susun brand tu betul-betul dari image sampailah cara jual. Sebab itulah sekarang ni brand Nilofa boleh pergi market international. Siap ada butik sendiri lagi. Seterusnya, Karul Ameng. Dia ni famous daripada konten masakan dia je. Hey, what's up guys? Bila dia nampak apa yang audiens dia suka, terus tukar jadi produk, iaitu sambal nyet. Dan demand tu dia scale up sampailah ada kilang sendiri. Dan jualan dia pun dah berjuta. Dan sekarang KA dah ada restoran sendiri. Remayo! Maksudnya KA dah mula expand bisnes dia lebih daripada satu produk. Dekat sini kita boleh nampak yang influence boleh tarik audiens. Tapi bisnes yang betul, jadikan empire bisnes, maintain, sustain dan grow. So, jangan lupa follow kami, Angelus Pakar Cukai. Ingat cukai, ingat Angelus.